Nama aku Aira. Aku cuma murid biasa je. Tapi, bila bersama teknologi, aku jadi luar biasa. Setiap kali cikgu ajar guna iPad, hati aku melonjak-lonjak. Kagum tengok cikgu dan kawan-kawan guna Keynote. Mereka poster dalam Canva dan buat video dalam iMovie. Tapi aku cuma duduk diam je. Sebab aku tak ada iPad. Jauh di sudut hati, aku berazam suatu hari nanti aku mahu jadi murid fasih digital. Wah, cikgu tengah buat apa tu? Aira, cikgu tengah buat poster digital ni. Saya tahu. Mesti cikgu guna aplikasi Canva kan? Betul. Saya pun suka buat poster digital. Tapi... Kenapa sedih? Janganlah sedih. Saya tak ada tablet di rumah. Wi-Fi pun tak ada. Tapi, saya tak akan lepaskan peluang. Saya akan masuk juga pertandingan poster digital ini. Okay, Zara, mari. Kita guna iPad sekolah. Saya akan tunjukkan pada awak macam mana kita nak buat poster digital. Terima kasih, cikgu. Saya akan buat yang terbaik. Sama-sama, Aira. Lepas ni, kalau awak menang, awak boleh banggakan sekolah. Okey, cikgu. Teknologi bukan lagi alat bantu. Ia jadi sayap untuk terbang lagi jauh. Saya bayangkan satu hari nanti, saya menjadi murid fasih digital. Yes! Siap juga akhirnya. Tada! Aira Warisa binti Azman Afendi. Menjelang 2025, Kementerian Pendidikan KPM menyasarkan peningkatan pelatusan kompetensi guru bagi menjayakan dasar pendidikan digital DPD. Dasar pendidikan digital? Apa tu? Nak tanya Cikgu Roni lah. Assalamualaikum Cikgu Roni. Cikgu Roni tahu tak dasar pendidikan digital? Mestilah tahu, Aira. Teras yang pertama ialah murid fasih digital. Seperti awak lah. Awak mesti fasih digital. Terutamanya untuk memahirkan kemahiran di alam moden ini. Terdapat 6 teras utama dasar pendidikan digital. Murid fasih digital. Murid fasih digital, murid yang bijak, bertanggungjawab dan beretika dalam menggunakan teknologi. Pendidik kompeten digital. Yang mahir melaksanakan PDP digital secara kreatif dan inovatif. Kepimpinan digital berwawasan. Pemimpin sekolah yang merancang dan memacu transformasi digital. Infrastruktur dan infrastruktur yang tangkas. Pengupayaan infrastruktur memastikan capaian internet dan peralatan mencukupi dan efisien. Kandungan digital berkualiti. Kandungan digital berkualiti menyediakan bahan pembelajaran digital yang menyokong kurikulum. Rakan strategi yang komited. Rakan strategik komite kerjasama antara ibu bapa, komuniti dan sektor swasta dalam menjayakan pendidikan digital. 6 teras ini menjadi panduan penting dalam membina ekosistem pendidikan digital yang berkesan. Limitasi gadget bukan penghalang bagi saya. Saya yakin saya murid fasih digital. Saya Aira Marisa binti Azman Afendi, murid fasih digital.